Bek tengah Johor Darul Takzim JDT, Jordi Amat mengakui belum pasti tentang statusnya bersama pasukan itu. Semakan di transfer market mendapati kontrak bek tengah berusia 33 tahun itu bersama Harimau Selatan bakal berakhir pada 31 Mei ini. Situasi ini menyebabkan beberapa kelab Indonesia dilaporkan mahu mendapatkan khidmat Amat. Antara kelab yang dilaporkan berminat ialah Persib Bandung dan Bali United. Apabila diminta mengulas isu tersebut, Amat menafikan semua kabar angin perpindahan membabitkan dirinya. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan belum mengetahui status bersama JDT. Ini kerana belum ada perbincangan antara Amat dan pengurusan Harimau Selatan berhubung lanjutan kontrak. Itu semua kabar angin yang mengatakan saya akan ke Liga 1 Indonesia. Sejujurnya, saya belum tahu lagi status saya bersama JDT kerana belum ada perbincangan untuk lanjutan kontrak, katanya seperti yang dilaporkan Stadium Astro. Amat turut memaklumkan beliau menghormati pengurusan JDT. Justru, sebarang maklumat berkenaan status beliau bakal diketahui pada minggu hadapan.